Dihormati yang bahagia barisan para pegawai penguasa agama. Bila diuji dengan ujian yang sangat berat bila Nabi SAW kita tengok berdakwah, kita tengok 13 tahun kan berdakwah dekat Mekah pada masa tu, celaka belahap kan, baca tabat siada abi lahab wa tab. Jadi Nabi SAW berdakwah 13 tahun tu, termasuklah Nabi pergi ke Taif. Tahu Nabi kita kadang ada orang suka tinggi-tinggi suara, jiran tangga tiga suka jerit-jerit apa, dia kurang perhatian. Apa yang diperlukan oleh orang itu pada ketika itu bukan gaduh dengan dia. Kalau gaduh kita pun kalah. Yang keduanya, stres itu datang disebabkan oleh orang lain. Itu namanya intrinsik dengan ekstrinsik. Itulah. Kalau faham tak? Intrinsik itu memang dalaman kita yang mendorong kita ni jadi macam sebab apa kita kecewa. Sebab tu ibadah pun ada limit dia. Kalau kita diberi peluang untuk buat ibadah yang sikit, kita buatlah ibadah tu sekadar semampunya. Ada orang boleh sembahyang duha 12 rakaat, ada orang boleh sembahyang duha 2 rakaat. Jangan lekehkan sembahyang yang 2 rakaat dan jangan rasa hebat kalau sembahyang 12 rakaat. Ni paling penting lah. Kenapa kita selalu lekehkan orang? Sebab kita rasa diri kita dah hebat lebih pada orang lain. Ni akhirnya dia jadi masalah mental juga. Sebab apa? Tu narsis tu, rasa diri tu dah hebat sangat, sampai dia tengok rendah pada orang lain. Afdal zikir tu adalah la ilaha illallah. Maka dalam koleksi zikir harian kita tu mestilah ada la ilaha illallah. Dan disebutkan kalimah la ilaha illallah tu jumlahnya lebih berat daripada dunia dan seisinya. Kalau satu la ilaha illallah beratnya lebih berat daripada dunia dan seisinya, kenapa kita tak ambil kesempatan tu la ilaha illallah kita baca tu? Kemudian Nabi SAW nak sebutkan hebatnya jadi umat Nabi ni sebab apa? Sebab benda kecil je, ciput je, yang kita fikir alah ni ganjaran tak besar, tapi Allah Ta'ala ganjarkan sebesar-besar ganjaran Allah Ta'ala bagi. Nabi pernah kata kita masuk syurga ni bukan kerana ibadah kita semata-mata, illa ayataghammadani Allahu rahmah, kecualilah Allah SWT melimpahkan rahmatnya ke atas diri aku. Rupa-rupanya kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Kita tukar seluar tu sebulan tak tukar. Lepas tu kita pun ambil nak basuh lepas sebulan tu, rendam kat sungai, meninggal semua ikan dalam sungai tu. Orang lelaki yang bijaksana, yang pandai ambil hati isteri ialah orang lelaki yang selalu belikan baju untuk isteri dia. Betul. Nak saya buat survey, saya buat survey. Tak belikan baju ni, yang ni abang bagi awak 200 awak beli baju gitu. Seronok dia. Yang melengkapkan orang perempuan yang detail ialah orang yang simple. Yang melengkapkan orang yang simple ialah orang yang detail. Complete tak? Yes, complete. Orang perempuan ni satu makhluk, bukannya mangkuk yang suka meluah. Kesilapan besar pada orang lelaki ialah apabila dia gagal menjadi pendengar yang baik. Stres di tempat kerja, campur saya kat rumah, meletup, cerita gitu. Jadi orang perempuan dia suka meluah. Dan orang lelaki bang, tip yang saya nak bagi pada orang lelaki, dengar je lah. Kesilapan besar pada orang lelaki ialah apabila dia gagal menjadi pendengar yang baik. Apabila orang nak cerita, dengar je lah. Faham tak faham, belakang cerita. Boleh faham? Yang ketiganya, respon. Faham tak respon? Tadi saya yepuan kan, tukar. Ya yang macam tu. Boleh faham? Dia meluah kita pun cerita. Ya yang sulamkan sikit. Iya macam tu. Boleh faham? Last kali guna power tapak tangan ni. Letak kat dahi dia, tarik kat belakang. Sabar je lah yang sampai belakang ni gosok-gosok sikit. Sabar awak jangan risau. Apa pun yang berlaku dalam hidup awak, abang sentiasa bersama-sama dengan awak.
Minda sihat, umat kuat.